Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memberitahu tentang kemajmukan rakyat di Malaysia. Pernahkah kita terfikir mengapa Malaysia sering menjadi contoh sebuah negara yang aman walaupun dihuni oleh masyarakat yang berbilang kaum, agama dan budaya? Jawapannya ialah kerana kemajmukan rakyat merupakan kekuatan yang membentuk identiti negara sejak dahulu lagi. Kemajmukan bermaksud kepelbagaian masyarakat yang hidup bersama dalam sebuah negara. Di Malaysia, masyarakat terdiri daripada kaum Melayu, Cina, India, orang asli serta pelbagai etnik di Sabah dan Sarawak seperti Iban, Kadazan Dusun, Bidayuh, Melanau, Bajau dan lain-lain. Setiap kaum mempunyai bahasa, adat resam, kepercayaan dan budaya yang berbeza. Namun semuanya berkongsi matlamat yang sama, iaitu membangunkan Malaysia. Kemajmukan bukan sekadar menunjukkan kepelbagaian bangsa tetapi menjadi asas kepada kestabilan negara. Apabila rakyat saling menghormati dan menerima perbezaan, masyarakat dapat hidup dalam keadaan aman tanpa konflik yang berpanjangan. Perpaduan ini membolehkan kerajaan memberi tumpuan kepada pembangunan ekonomi, pendidikan, kesihatan dan teknologi. Pelabur luar juga lebih yakin untuk melabur di negara yang stabil, sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Apa yang menjadikan Malaysia istimewa ialah kepelbagaian budaya yang dapat dilihat dalam kehidupan seharian. Kita dapat menikmati pelbagai jenis makanan seperti nasi lemak, roti canai, dimsum, laksa, sate dan banyak lagi. Kita juga meraihkan pelbagai perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri, Tahun Baru Cina, Deepavali, Hari Gawai, Pesta Keamatan dan Krismas. Walaupun berasal daripada budaya yang berbeza, rakyat Malaysia sering mengambil peluang untuk saling berkunjung dan mengeratkan hubungan semasa musim perayaan. Namun, kemajmukan juga mempunyai cabaran. Penyebaran berita palsu, ucapan kebencian di media sosial, sikap prejudis dan perkauman boleh menggugat keharmonian negara. Jika rakyat gagal mengawal emosi dan tidak menghormati perbezaan, ia boleh mencetuskan perselisihan faham yang akhirnya menjejaskan keamanan serta pembangunan negara. Setiap rakyat mempunyai tanggungjawab untuk memelihara perpaduan. Kita boleh bermula dengan menghormati agama dan budaya orang lain, menggunakan media sosial secara beretika, mengelakkan penyebaran fitnah serta mengamalkan nilai hormat menghormati, toleransi dan semangat bekerjasama. Golongan muda perlu menjadi contoh dengan membina persahabatan tanpa mengira kaum dan menyebarkan mesej perpaduan melalui platform digital. Kemajmukan rakyat bukanlah satu kelemahan, tetapi merupakan anugerah yang menjadikan Malaysia unik di mata dunia. Perbezaan budaya, bahasa dan agama bukan alasan untuk berpecah, sebaliknya menjadi sumber kekuatan yang menyatukan kita. Hayatilah kemakmuran dan kemajmukan kaum sebagai tanda nikmat Allah di bumi Malaysia. Marilah kita bersama-sama menjaga perpaduan, menghormati kepelbagaian dan memastikan keamanan negara terus diwarisi oleh generasi akan datang. Kerana apabila rakyat bersatu, Malaysia akan terus aman, maju dan disegani di peringkat antarabangsa. Sekian, terima kasih.